Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini Ustazah nak mengajar kalian tentang satu tajuk daripada topik Bahaya Ridah Pendidikan Islam tahun 6 Akidah. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang perkara-perkara yang menyebabkan ridah. Jadi, apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang murid dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 perkara yang boleh menyebabkan ridah serta ia dikaitkan juga dengan perbuatan wajib, sunat, makruh, haram dan harus dalam kehidupan dengan betul. Jadi, perkara yang kita nak belajar pada hari ini ialah berkaitan tentang perkara yang menyebabkan ridah. Sebelum itu anak-anak, sebelum topik yang kita belajar hari ini, kita dah belajar tentang apakah yang dimaksudkan dengan ridah. Ridah ialah bererti berpaling daripada agama Islam kepada agama kekufuran dengan niat, perbuatan atau perkataan sama ada secara persendaan, ingkar atau iktikad. Jadi, terdapat beberapa perkara yang menyebabkan ridah yang terbahagi kepada 3 perkara iaitu niat, perkataan dan perbuatan. Dan ketiga-tiga ini tidak kira secara persendaan, ingkar atau iktikad. Jadi, sebelum kita menelusuri dengan lebih mendalam, kita kena faham apakah beberapa istilah-istilah yang perlu kita fahami dalam topik ridah ini. Yang pertama iaitu persendaan. Yang kedua, ingkar dan iktikad. Yang pertama sekali iaitu persendaan. Apakah yang dimaksudkan dengan persendaan ini? Persendaan bermaksud sedar atau tidak sedar ingkar, menolak atau tidak menerima kebenaran. Contohnya, ridah boleh berlaku walaupun seseorang tidak berniat. Contohnya apabila kita bergurau tentang agama. Jadi jangan main-main ya semua, kita tidak boleh bergurau-gurau dalam perkara yang melibatkan akidah. Seterusnya istilah yang kedua iaitu ingkar, iaitu menolak atau tidak menerima kebenaran. Contohnya, menolak hukum Allah seperti kewajipan solat. Seperti yang kita tahu, solat merupakan salah satu daripada hukum yang wajib kita laksanakan. Namun, dari segi istilah ingkar ini, bermaksud kita menolak sesuatu dan tidak menerima apa yang perlu dilakukan. Contoh di sini iaitu solat. Jadi, apabila seseorang tidak melakukan kewajipan, bermaksud orang tersebut adalah ingkar. Istilah yang ketiga iaitu iktikad. Apakah yang dimaksudkan iktikad, kawan-kawan? Iktikad adalah kepercayaan dalam hati, di mana kepercayaan dalam hati itu apa yang kita sebut ataupun kita rasakan di dalam hati. Contohnya, jika hati percaya sesuatu yang bertentangan dengan Islam seperti mempercayai ada Tuhan lain, maka rosaklah akidah tersebut. Ataupun apabila kita ragu-ragu di dalam hati, turut menjelaskan bahawa perkataan itu melibatkan iktikad, iaitu kepercayaan dalam hati. Baiklah, setelah kita faham 3 istilah, kita barulah boleh mengetahui apakah ketiga-tiga perkara-perkara yang menyebabkan ridah. Baiklah, kita teruskan lagi. Perkara yang pertama yang boleh menyebabkan ridah iaitu melalui niat. Niat berniat untuk meninggalkan Islam atau memeluk agama lain. Seperti yang saya terangkan tadi, iaitu Ustazah sebut tadi, iktikad, di mana kita menggunakan hati. Sebagai contohnya, perbuatan iaitu dalam hati berniat mahu keluar daripada Islam. Contohnya, keluar daripada agama Islam seperti Kristian, Majusi dan banyak lagi. Ini dikatakan seseorang itu boleh ridah kerana tidak mempercayai agama Islam. Jadi, di sini boleh menyebabkan seseorang boleh menyebabkan mereka keluar daripada Islam, iaitu murtad. Seterusnya,
Perkara yang kedua yang boleh menyebabkan riddah iaitu perkataan. Perkataan iaitu mengucapkan kata-kata yang menghina agama, Rasul atau hukum Islam. Apabila seseorang itu menyebut perkataan yang boleh menyebabkan mereka keluar daripada Islam, maka ia akan jatuh murtad. Contohnya, seseorang itu mencela para nabi dan ajaran Islam walaupun secara bersenda. Maksudnya, apabila seseorang itu bergurau atau hanya bergurau senda berkaitan dengan agama, turut boleh menyebabkan seseorang itu jatuh murtad. Yang ketiga, iaitu riddah melalui perbuatan. Bukan sebagai contoh, tetapi huraiannya iaitu melakukan perbuatan yang bercanggah dengan keimanan kepada Allah. Seperti yang kita tahu, perbuatan apabila seseorang taat kepada Allah, perlulah melakukan apa yang Allah suruh. Namun, apabila seseorang boleh menyebabkan riddah apabila mereka melakukan perkara yang terkutuk dan melawan dengan apa yang Allah suruh. Sebagai contoh, sujud kepada berhala. Baiklah, Ustazah dah terangkan ketiga-tiga perkara yang menyebabkan riddah. Jadi terdapat beberapa peringatan semula yang Ustazah nak tekankan, iaitu riddah boleh berlaku dengan niat, perbuatan atau perkataan, sama ada secara sedar ataupun tidak. Sama ada dalam fikiran atau kepercayaan. Oleh itu, janganlah kita bergurau dalam perkara yang melibatkan akidah. Jaga bahasa, jaga perkataan dan perbualan kita. Oleh itu, marilah kita muhasabah diri. Seterusnya, apakah perkaitan riddah ni dengan hukum Islam? Jadi, kita sebagai umat Islam perlulah memahami hukum Islam. Hukum Islam sebagaimana kita yang telah belajar sebelum ini terdapat 5, iaitu wajib, sunat, makruh, haram dan harus. Perkara ini sangat penting untuk kita faham supaya kita dapat mengelakkan diri daripada melakukan perbuatan yang boleh membawa kepada riddah. Okey, contohnya apabila seseorang menolak hukum wajib. Seperti yang kita faham, wajib adalah kita perlu melaksanakan apa yang Allah suruh. Dan apabila kita meninggalkannya, kita akan berdosa. Jadi, apabila seseorang menolak hukum wajib seperti tidak melakukan solat atau puasa, akan boleh menyebabkan seseorang itu riddah. Selain itu, menghalalkan perkara yang haram. Seperti yang kita faham, haram ialah apabila kita melakukan perbuatan tersebut, maka kita berdosa. Dan jika kita melakukannya, kita dapat pahala. Jadi apabila seseorang menghalalkan perkara yang haram, sebagai contoh, meminum arak atau melakukan zina, boleh membawa kepada riddah. Oleh itu, wajiblah kita semestinya memahami hukum Islam supaya kita dapat membantu umat Islam menjaga akidah dan menjauhi perkara yang boleh menyebabkan riddah. Jadi, dapat sesuatu hari ini, murid-murid semua, jangan lupa kita kongsikan ya. Terima kasih.